sudah menerangkan pasal pakaian tradisional kaum Cina. Okey, seperti yang dilihat, kita mempunyai pakaian tradisional bagi kaum Cina, iaitu cheongsam dan samfu. Baiklah. Cheongsam iaitu pakaian wanita kaum Cina dengan potongan yang labuh ataupun singkat. Seperti yang pakai sekarang ni ialah yang singkat. Sepatutnya yang labuh sehingga ke bulali. Kemudian pakaian cheongsam mempunyai cekok musang yang sama seperti baju Melayu. Hanyalah yang bezanya cuma dia hanya diperindahkan dengan hutang. Seperti yang dilihat, ianya mempunyai jahitan serong untuk potongan pakaian wanita kaum Cina. Maksud samfu ialah baju dan seluar dalam dialek Cantonese. Ianya dipakai oleh lelaki berketurunan Cina dan ianya terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di bahagian depan. Seperti dilihat, ianya terbelah di bahagian depan dan yang mempunyai calling yang tinggi serta dipakai bersama seluar yang longgar. Baiklah, pakaian tradisional ini bukan pakaian tradisional kaum Cina. Ianya adalah pakaian tradisional kepada orang Melayu sebenarnya. Okay. Sepatutnya pemakaian samfu diperindahkan dengan pakaian penutup kepala. Seperti yang dilihat, penutup kepala sepatutnya dipakai oleh kaum Cina. Kemudian ia juga perlu dipakai bersama cincin. Kemudian untuk cheongsam pula, mereka sepatutnya memakai cucuk sanggul. Namun atas faktor keislaman, kita tak mampu nak bagi model kita untuk free hair. Kemudian sepatutnya cheongsam juga diperindahkan dengan gelang tangan. Selalunya cheongsam dipakai dalam majlis atau upacara tahun baru Cina maupun majlis perkahwinan. Dipakai oleh wanita berketurunan Cina. Ianya dipakai ketat dan berbelah di kiri dan kanan. Kemudian busana klasik Cina dan yang asalnya berlapis-lapis, syarat dan susunan sulaman benang sutera diubah sesuai mengikut peredaran masa. So, sekarang yang dilihat merupakan jahitan yang amat simple. Okey, itu saja sedikit banyak tentang cheongsam dan samfu. Saya ada satu soalan. Selalunya pakaian ini dibuat pada kain apa? Selalunya ianya dibuat daripada kain, daripada sutera ataupun borgit. Selalunya dalam menjelang hari raya Idul Fitri, ramai rakyat Malaysia yang terutama orang Melayu akan pakai hiasan-hiasan tradisional seperti cucuk sanggul dan sebagainya. Adakah bagi perayaan Tahun Baru Cina, masyarakat Cina juga memakai hiasan-hiasan mereka? Ya. Bagi cheongsam, bagi wanita berketurunan Cina, kita boleh menambah cucuk sanggul sebagai perhiasan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang dilihat, ini merupakan pakaian tradisional India. Kaum wanita India memakai kain elok bersaiz antara 5.5 hingga 6 meter. 6 meter panjang dan distarkan yang selalunya dililikkan seluruh badan. Dan kadang-kadang mereka mempunyai sejenis pakaian dalaman di sebalik lilitan kain yang macam ini. Selain daripada itu, seseorang perlu mempunyai kemahiran lilitan supaya lilitan kain di badan model dapat kemas, cantik dan menarik. Kaum wanita India juga mempunyai perhiasan mereka. Sepatutnya mereka mempunyai perhiasan kepala, tapi tidak apa. Ia nampak lebih kurang seperti sejenis santet.
dahi seperti ini. Dan mereka mempunyai perhiasan gelang kaki, perhiasan wanita India. Okey, Cik Halina. Boleh tak anda terangkan sikit tentang perhiasan kepala dekat wanita? Selalunya mereka memakai perhiasan-perhiasan kepala ni terutamanya pada waktu perayaan ataupun waktu perkahwinan. Sebenarnya apakah perhiasan lengkap bagi pakaian lelaki India? Okey. Di sini menunjukkan sejenis besi model pakaian India. Sepatutnya mereka mempunyai sejenis baju yang dikenal sejenis kain seperti sari. Ia juga dililit sebenarnya. Ia juga perlu dililit seperti sari. Tapi ia dililit untuk merupakan sejenis luar kembang. Seperti ini. Okey. Baik, terima kasih Halina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ialah baju tradisional. Boleh dikatakan baju tradisional etnik ataupun kaum Kadazan. Dan kaum Kadazan dia terbahagi kepada dua, iaitu Kadazan Papar dan Kadazan Penampang. Pakaian-pakaian yang berada di sini ialah baju pakaian tradisional bagi kaum lelaki, Kadazan. Di sini ialah baju tradisional mereka yang dikenal sebagai siap dan dipasangkan bersama seluar mereka yang dinamakan suva. Dia dipakai dengan sejenis dia macam jaket tapi bukan jaket lah. Dia bahannya disarungkan seperti jaket dan ia dikenal sebagai sia juga seperti pakaian lelaki. Dan kontrasnya yang berada pada lelaki dan perempuan ialah bahagian bawahnya. Salah satunya ialah bahagian bawahnya. Meanwhile lelaki memakai seluar bernama suva, perempuan memakai skirt separuh lutut ataupun lebih pada lutut yang dikenal sebagai gonok. Okey. Mereka juga mempunyai perhiasan kepala yang dikenal sebagai siung dan sondok dan sondu. Dan disiapkan bersama tali pinggang yang dikenal sebagai rupiah ataupun rupiah dan pergelangan tangan yang dikenali sebagai bolilit. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, kami daripada Kumpulan Pemakaian dan Jenis Melayu Perempuan. Kami ada dua jenis pemakaian. Satu, baju bermuda dan satu lagi baju kebaya. Baju bermuda diberikan di negeri Kedah. Dia mempunyai lagi teluk belanga dan baju ni lebih cantik bila pakai perhiasan seperti kalung papan di dada. Baju ni mempunyai lipatan bertangkuk atau berselisih di hadapan. Macam untuk baju kebaya punya, dia mempunyai bahagian bulan di belakang. Kebiasaannya baju kebaya dipakai oleh seorang perempuan yang tidak betul untuk mencucukkan sambut di
yang dipakai pada bahagian dahi untuk sebagai pemanis dahi. Kemudian sanggul lintang. Dia sanggul lintang bercorak bunga getah yang diubah supaya nampak lebih ringkas. Kemudian pending. Pending merupakan kepala tali pinggang bagi golongan lelaki atau wanita dan digayakan dengan sarung atau samping. Dokoh juga adalah antara aksesori yang sesuai dipakai oleh kaum tradisional perempuan Melayu. Dokoh dan kayu papan merupakan perhiasan diri yang dikandungkan sebagai pelengkap gaya. Cucuk sama pula dipakai satu atau satu set lengkap terdiri daripada 3, 5 atau 7 sebagai perhiasan di kepala. Kerosan berantai pula, kerosan 3 sejajar dengan ikatan rantai. Cincin sebentuk cincin diikat dengan batu permata atau cincin belah rotan yang begitu halus ukirannya. Untuk gelang kaki mempunyai bentuk hampir sama dengan gelang tangan dan dipakai kedua-dua belah kaki. Subang dipakai di cuping telinga dengan penahan berupa skru berpalang sengkar atau hanya dicangkuk di belakang telinga. Anting subang berjurai yang tergantung di cuping telinga. Gelang tangan, terdapat berbagai jenis gelang tangan, antaranya gelang belah rotan, gelang pintar dan rantai tangan. Okey, kerongsang ibu dan anak. Ibu kerongsang berbentuk hati dengan 2 anak berbentuk bulat macam ni. Selepas itu, tali pinggang juga dikira sebagai aksesori. Tali pinggang berfungsi sebagai pengikat bagi kemasan kain sarung. Selanjutnya dari kami. Action. Assalamualaikum. Hari ini saya berbincang tentang pakaian tradisional India. Di sini terdapat baju sari dan juga jipau. Walau bagaimanapun, pakaian tradisional India bagi lelaki sebenarnya mewakili bagi jipau, tundur dan dhoti. Adakah anda tahu apa itu jipau, tundur dan dhoti? Jipau merupakan pakaian India dan manakala tudung pula merupakan satu selendang yang pakai pada bahu kiri lelaki. Dhoti pula merupakan selendang kain panjang yang dipakai oleh kaum lelaki India yang dililit di bahagian pinggang menggunakan teknik ikatan tertentu. Sari pula merupakan penggayaan pakaian kaum India dengan menggunakan kain tela bersaiz 5.5 sehingga 6 meter panjang. Okey. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Aisyah. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menerangkan tentang pakaian tradisional etnik Kadazan. Ini adalah salah satu daripada pakaian tradisional etnik Kadazan bagi kaum lelaki. Pakaian tradisional etnik Kadazan pakar adalah lengan panjang yang dikenali sebagai siap dan dipadankan dengan seluar panjang yang dikenali sebagai soba. Sebenarnya pakaian tradisional lelaki etnik Kadazan ada sigal yang diletakkan di atas kepala dan diletakkan di atas bahu yang dikenali sebagai sandal, seperti dalam gambar tersebut. Bagi kaum perempuan, terdapat berbagai aksesori seperti siung, solong, siap sahur, siap lumpia, bolili dan guni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
夫婦には